disediakan untuk buka puasa Padang ini. Assalamualaikum dan selamat datang ke Putrajaya Majlis Buka Puasa. Wah, ramai orang. Dalam ada itu bazar shopping, untuk shopping sini. Sini ada ramai orang. Abang ini ada apabila kita melakukan puasa di bulan Ramadan, puasa amalan ini akan dilibatkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan dalam hadis qudsi bahawasanya sesungguhnya puasa ini diikuti dan aku akan bagi ganjaran puasa ini tanpa ada. Abang kakak ibu ayah sekalian, saya nak bagi tahu, setiap amalan yang kita lakukan semuanya telah antara 25 ke 27 kali ganjaran. Kita bersengketa, tapi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan kullu hasanatin asyid di antara sesungguhnya daripada kebaikan kita yang lakukan akan dilibatkan gandakan 10 hingga 700 ganda kali kebaikan. Tapi saya nak katakan kat sini, Allah Subhanahu Wa Taala illa siyam, kecuali berpuasa. Kerana berpuasa itu untukmu dan aku akan bagi ganjaran yang tidak terhingga bagi orang-orang yang berpuasa. Okey. So, saya dah dapat satu daripada kita katakan amalan, iaitu kita kena tingkatkan selain daripada berpuasa, kita tingkatkan amalan-amalan sunat yang lain. Soalan saya yang kedua. Siapa nak jawab? Angkat tangan. Ada yang nak jawab soalan? Soalan ni dia bukan soalan susah. Dia nak tanya berkenaan dengan diri kita. Ada tak yang nak jawab? Nanti nak jawab, saya nak tanya makcik ni lah. Makcik saya nak tanya. Tak nak? Adik nak jawab? Nak jawab? Siapa nak jawab? Siapa nak? Okey, saya nak tanya abang. Abang, okey, boleh tanya abang? Assalamualaikum. Nama siapa? Muhammad Taufik. Taufik, mudah-mudahan diberikan taufik dan hidayah. Okey, bang, apakah persiapan ataupun pandangan abang
selama abang hidup ni kan, apakah yang abang rasa Ramadan ini memberi kesan dalam hidup abang? Kesan apa sebenarnya Ramadan? Dalam bulan puasa ni kita dapat tahulah orang punya susah, yang tak makan, yang tak minum, orang dalam kesusahan lah. Kita dapat mengalami. Ada lagi? Maksudnya bulan Ramadan ini abang ni kata, abang Taufik kata, kita dapat merasai kesusahan orang yang lapar selama ini. Kita sekarang tuan-tuan dan puan, mungkin kita boleh bersama dengan keluarga kita, betul? Kita boleh bersama dengan kawan-kawan. Tu sekejap lagi saya datang situ. Awak relax kan? Sekejap lagi saya datang. Kita boleh bersama dengan kawan-kawan keluarga. Tapi kita tahu tak sebenarnya ada orang yang lebih susah daripada kita. Ada orang yang tak makan daripada kita. Sehingga kan ada, kalau kita pernah dengar ada satu peristiwa yang menyebabkan Syekhul Azhar menangis. Syekhul Azhar menangis. Dia tanya, ketika itu orang yang duduk di negara yang tak ada makan, tak ada air dan sebagainya, maka dia masa tu dapat hukum Syekh. Dia tanya, wahai Syekh, apakah hukum kami berpuasa dengan angin? Kami berbuka puasa dengan angin. Ketika itu Syekh menangis. Kerana apa? Kerana kalau kita ni berbuka, kalau kita rasakan angin, contoh angin lah, kalau kita mungkinlah kita boleh orang yang sokong sebab mata-mata puasa. Tapi sekarang ni kita nak kata orang ni boleh buka puasa dengan angin. Maksudnya apa? Dah tak ada dah makanan, dah tak ada dah benda dia nak makan. Menyebabkan apa? Buat sekalian kawan-kawan, menyebabkan Ramadan sebenarnya mengajar kita bukan sahaja erti lapar dan dahaga, tetapi kita nak tahu macam mana kesusahan orang lain. Ingat tuan-tuan dan puan, hari ini kita rasa kita ada duit. Okey, saya nak berikan sini. Saya nampak ramai kawan-kawan. Saya dah ada keluarga kan. Kami belajar tapi student. Mohon maaf. Okey, saya nak tanya awak. Saya mau komen kita. Kalau tak tanya, saya nak tanya. Nama siapa? Okey, sama dengan kamu. Sekali-kali dari kita. Wanita. Sekarang ni, kamu semua duduk sekali ke? Jadi, kita nak katakan di sini bahawasanya bulan Ramadan adalah bulan yang berkat. Dia bukan bulan yang nak suruh kita hura-huri, bukan. Saya nak tanya, adakah kita berkumpul dekat sini semua ni saja-saja? Tak. Kita tak kumpul ni saja-saja. Kita mesti berkumpul dekat sini salah satu pengalaman kita untuk kita melakukan yang kedua, untuk kedatangan ini kita pula untuk Jalan bersih. Ini terang. Oh, ini semua orang duduk untuk buka puasa. Into the ball.
Ya, okey, okey. Jom. Jalan. Jalan. Siapa yang sekarang ada masa nak berdoa sekarang. Berdoa sekarang. Ini ada masa ni berdoa. Jadi mana yang baru duduk sekarang ni kita dianjurkan untuk berdoa. Ini waktu berdoa sekarang. Antara salah satu doa yang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kepada kita iaitu 4 doa. Dengar ni. Ibu-ibu, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik, makcik-makcik, abang-kakak, orang-orang, rakan-rakan sahabat. Ada apa? Sekarang ni apa ni? Banyak doa lah, fikirlah, mengucap asyhadu an la ilaha illallah. Senang tak? Senang. Mengucap asyhadu